Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk hukum tajwid. Fokus dia adalah mad lazim kalimi. Okey, dalam tajuk ini apa yang patut pelajar dapat ialah yang pertama menjelaskan hukum mad lazim dan jenisnya, menjelaskan cara bacaan bagi hukum tajwid serta contohnya, serta menentukan dan membaca ayat Al-Quran yang mengandungi hukum tersebut. Okey, kita tengok. Apa maksud mad lazim? Mad lazim ialah huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Sukun maksudnya mati ketika bacaan secara wasal iaitu sambung atau ketika waqaf. Ya, huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun iaitu mati ketika bacaan sama ada sambung ataupun berhenti. Okey, cara bacaan hukum mad lazim adalah 6 harkat. Satu sahaja cara bacaan dia iaitu 6 harkat. Okey, apakah dia mad lazim kalimi? Mad lazim kalimi ialah huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun dalam satu kalimah. Huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun dalam satu kalimah. Okey, hukum mad lazim ni dia sebenarnya terbahagi kepada dua iaitu mad lazim kalimi dan juga mad lazim harfi. Kan hari ini kita fokuskan kepada mad lazim kalimi kan. Mad lazim kalimi pula dia terbahagi kepada dua iaitu mad lazim kalimi mukhaffaf dan juga yang kedua mad lazim kalimi musaqqal. Okey, ini contohlah kalau mukhaffaf al-ana, musaqqal waladdallin, as-sakhah. Nanti kita tengok lebih pendidikannya. Okey, mad lazim kalimi. Kan tadi kita dah cakap mad lazim terbahagi kepada dua iaitu mad lazim kalimi mukhaffaf. Apa dia mad lazim kalimi mukhaffaf? Mukhaffaf tu maksud dia ringan ya. Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun yang tidak bersyadah. Ya. Huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun, sukun mati yang tidak bersyadah. Syadah tu maksudnya yang ada tanda sabdu tu dalam satu kalimah. Dia mesti dalam satu kalimah sebab tu nama dia kalimi. Kalimi maksud dia perkataan dalam satu kalimah dan cara bacaannya tidak dibaca secara idgham. Tidak dibaca secara idgham. Apa maksud idgham? Idgham ialah memasukkan bunyi huruf pertama kepada huruf yang kedua. Maknanya mad lazim kalimi mukhaffaf tidak dibaca dengan cara memasukkan huruf pertama dalam yang kedua. Sebagai contoh, al-ana. Okey, huruf mad dekat sini huruf mad dia adalah alif. Okey, dia bertemu dengan huruf lam ini yang bertanda mati, bertanda sukun dan juga tidak ada tanda sabdu. Okey, ini dia. Semua ni dia dimasukkan di dalam satu kalimah. Okey, manakala mad lazim kalimi musaqqal. Musaqqal ni maksud dia berat, ya. Maksud dia berat. Maksud dia pendetailan dia apa? Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun. Ya, bertanda sukun yang bersyadah. Huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun iaitu mati yang bertanda syaddah, ada tanda sabdu di dalam satu kalimah. Cara bacaannya adalah perlu baca secara idgham iaitu memasukkan bunyi yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Okey, contoh dia kat sini ya. Ad-dallin. Dia kan 6 harakat kan? Mana dia huruf mad dia adalah alif. Lepas tu bertemu dengan huruf lam yang ada tanda syaddah. Okey? Begitu juga dengan as-sakhah. Iaitu huruf alif, huruf mad bertemu dengan huruf kha yang ada tanda sabdu dekat situ. Ada tanda syaddah. Maka kena masukkan
huruf yang pertama itu ke dalam huruf yang kedua. Sebab tu baca dia dallin, dallin. Okey, memasukkan huruf yang pertama, bunyi huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Sebab tu kita dengar macam bunyi itu disangkutkan, dicangkupkan. Ya, itulah dia hukum berkenaan dengan mad lazim kalimi. Dia terbahagi kepada dua, iaitu mad lazim kalimi mukhaffaf dan yang kedua mad lazim kalimi